Tuan-puan, duit dalam akaun bank tu yang ada RM200,000 nampak banyak kan tuan-puan? Tapi tiap tahun sebenarnya tuan-puan nilainya makin hari makin mengecil. Sebenarnya tuan-puan, ramai orang ingat asalkan ada simpanan RM100,000 hidup kita dah selamat. Tapi mereka lupa suatu benda yang penting tuan-puan, iaitu inflasi. Inflasi ni apa tuan-puan? Iaitu harga barang naik tiap tahun tuan-puan. Nilai duit makin lama makin susut. Simpanan yang dulu RM200,000 tuan-puan, hari ini dah tak sama nilainya dalam tempoh masa 5 tahun akan datang. Anda fikir anda selamat sebab anda ada cash yang banyak. Tapi realitinya tuan-puan, kalau duit tu tak kalis inflasi, anda sebenarnya tengah rugi dalam diam-diam. Sama lah tuan-puan macam kita letakkan air dalam baldi yang bocor. Makin lama makin habis. Sebab tu orang kaya dia simpan sebahagian kekayaan dia dalam bentuk aset yang kalis inflasi tuan-puan. Contohnya apa tuan-puan? Macam emas. Nilainya tetap maintain dan tuan-puan yang paling best makin lama makin naik. Bukan sebab nak cepat untung tuan-puan ataupun nak cepat kaya, tapi sebab nak lindungi nilai simpanan mereka. Jadi tuan-puan, kalau anda dah ada simpanan yang banyak, saya ucap tahniah tuan-puan. Tapi jangan biarkan dia reput macam tu sahaja. Alihkanlah sikit tuan-puan ke aset yang kalis inflasi. Baru betul tuan-puan, betul-betul selamat. Bukan nampak selamat tuan-puan. So follow saya tuan-puan untuk dapatkan lebih banyak tips tentang emas.